Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazar Nizam Nasibinasius daripada Sekolah Menengah Sains Ladatu dengan kod sekolah XEA 3102 mewakili Kru TV Best Shield yang membuat dokumentari berkaitan ilmu di hati, teknologi memperkasakan generasi. Ilmu adalah asas kepada setiap pencapaian manusia. Ilmu di hati bukan sekadar hafalan fakta, tetapi merangkupi kefahaman, nilai murni dan kebijaksanaan. Dengan ilmu, seorang dapat membuat keputusan yang tepat, memimpin diri dan masyarakat, serta menghadapi cabaran dengan tenang. Ilmu membentuk sahsia dan cara berfikir yang kritis. Tanpa ilmu, teknologi sahaja tidak mencukupi. Teknologi yang hebat pun tidak akan memberi manfaat jika tidak disertai dengan pengetahuan dan nilai yang betul. Oleh itu, ilmu di hati menjadi tunjang kepada setiap inovasi dan pembangunan. Kini, teknologi memainkan peranan penting dalam memperkasakan generasi muda. Pelajar kini belajar melalui platform digital sebagai contoh aplikasi pembelajaran, robotik, coding, eksperimen sains maya dan banyak lagi. Teknologi membolehkan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyeronokkan. Ia membuka peluang kepada pelajar untuk mencipta, berinovasi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih kreatif. Sebagai contoh, melalui aplikasi pembelajaran sains dan matematik, pelajar boleh memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah dan pantas. Teknologi bukan sekadar alat, tetapi medium untuk mengubah ilmu menjadi tindakan dan pencapaian nyata. Dengan teknologi, kreativiti pelajar berkembang dan mereka bukan sahaja menjadi pengguna, tetapi juga mencipta inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini ialah salah seorang guru daripada Sekolah Menengah Sains Ladatu. Jadi boleh cikgu perkenalkan diri cikgu? Okay, Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera. Nama Cikgu Nur Azimah binti Mustafa. Cikgu, saya ingin menanyakan dua soalan kepada cikgu. Jadi soalan yang pertama, pada pandangan cikgu, apakah maksud sebenar ilmu di hati dalam kehidupan pelajar pada hari ini? Okey, pada pendapat cikgu, maksud ilmu di hati adalah bukan sekadar kita menuntut ilmu hanya pada fikiran kita saja, tapi kita kena hayati, fahami dan mendalami ilmu tersebut di hati kita agar dapat merubah corak kehidupan murid-murid pada masa kini lah. Soalan yang kedua pula ialah, apakah harapan cikgu terhadap generasi muda pada masa hadapan? Okey, harapan cikgu untuk generasi muda pada masa hadapan ialah sentiasa mendahului ilmu dalam kehidupan mereka, dan selain ilmu juga kena terapkan adab-adab yang mulia lah. Itu sahaja. Cikgu. Di Malaysia, program STEM dan inovasi digital di sekolah telah menunjukkan peningkatan prestasi pelajar. Menurut data Kementerian Pendidikan, pelajar yang terlibat dalam aktiviti ini iaitu STEM dan pembelajaran berasaskan teknologi telah menunjukkan minat yang tinggi dalam sains, matematik dan usahawanan digital. Terdapat juga pelajar yang membangunkan aplikasi pembelajaran atau pendidikan robotik untuk tugasan sekolah dan projek inovasi komuniti. Contoh-contoh ini membuktikan bahawa teknologi bukan sahaja alat pembelajaran, tetapi pemangkin kepada kreativiti dan kemahiran praktikal. Generasi yang menguasai ilmu dan teknologi akan lebih bersedia menghadapi dunia global, bersaing secara sihat dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Kesimpulannya, ilmu di hati memberikan asas moral, nilai dan kebijaksanaan, manakala teknologi memperkasakan generasi untuk merealisasikan potensi tersebut. Generasi muda yang berilmu dan mahir teknologi bukan sahaja mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi juga mampu mencipta inovasi, memimpin dan memberi impak positif kepada masyarakat. Saya ingin menekankan bahawa pendidikan bukan sekadar memperoleh ilmu, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak, kreatif dan berani menghadapi cabaran. Dengan ilmu di hati dan penggunaan teknologi yang bijak, generasi kini akan menjadi pemimpin masa depan yang cemerlang.